Status terkini STR Fasa 3 sebelum Hari Raya Haji. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat menonton di channel Risolia TV Official. Alhamdulillah. Okey, pasal status sumbangan tunang rahmah ataupun STR untuk fasa yang ketiga. Adakah ada bayaran untuk bulan ini ataupun sebelum Hari Raya Haji? Ini satu persoalan yang mana ramai yang telah bertanya, adakah STR fasa 3 ni akan ada bulan sebelum Raya Haji ni atau bulan Mei ni. Jadi setakat ni adik-adik kakak, status terkini STR fasa yang ketiga adalah belum ada khabar berita daripada PMM ataupun daripada pihak kerajaan untuk mengumumkan STR fasa 3 dibayar pada bulan Mei ataupun sebelum Hari Raya Haji. Sekarang ni kita akan menunggu status ataupun jadual terkini daripada pihak kerajaan jika ada pengumuman baru untuk STR fasa 3. Jika tak ada, bermakna kita tunggu jadual untuk fasa kedua mengikut jadual yang seterusnya. Jadi apa harapan kita? Harapan kita nak guna duit kan. Walaupun 100, 200 tu satu keperluan untuk kita sebelum menyambut Hari Raya Haji ni. Jadi sahabat-sahabat, adik-adik kakak rakyat Malaysia, kita tunggu pengumuman dia. Tapi setakat ni tiada apa-apa pengumuman yang terkini. STR fasa 3 akan dibayar pada ataupun sebelum Hari Raya Haji. Jadi kita tunggu. Tadi apakah pendapat anda? Mungkin anda semua memerlukan duit untuk ibadah korban, untuk persediaan Hari Raya Haji ni. Betul tak? Jadi bilakah jadual yang akan dibayar tu? Okey ni. STR fasa 3 2026, jakaan bayaran akan dibayar pada hujung bulan Julai ataupun awal bulan Ogos 2026. Ni tengok apa yang skrin yang terpapar adalah anggaran jakaan jadual akan dibayar STR fasa 3 ni. Jadi mungkin bayaran dari 150 hingga 600. Jadi itulah jadual untuk bulan Julai atau Ogos. Itu jadual sebenar. Tapi kita tunggu jika ada pengumuman. Kalau tak ada pengumuman, kita tunggu pada bulan Julai akan datang ni ataupun awal bulan Ogos ni. Okey sahabat-sahabat, jangan lupa like, komen dan share. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi